set talam yang RM200 tu? Okey, oh yang set madu tiga tu. Ya. Okey. Set madu tiga tu adalah set RM200. Okey, macam biasa lah. Mami akan letak nasi biryani berempah. Okey. Lepas tu kita bagi nasi biryani Melayu. Dia dua jenis nasi? Ya, betul. Yang tu jenis nasi tu. Okey. Dia nasi dia macam ni lah. Set madu tiga. Macam biasalah, Mami akan bagi lamb shank. Okey, dalam set madu tiga, kita akan bagi 3 lamb shank apa? 3 lamb shank? Ya, betul. Nama pun madu tiga. Mestilah 3 lamb shank betul tak? 3 lamb shank. Okey, dia kuah Kashmiri. Kashmiri? Ya. Okey. Lepas tu, Mami akan letak ayam sekor. Ayam sekor? Jelata timun. Jelata timun? Ya. Okey. Okey, Mami akan letak telur 3 biji. Mami akan letak kepala ikan. Okey. Lepas tu Mami akan letak telur sotong. Telur sotong. Ya, dia telur sotong lah. Okey. Kita punya best seller kita ni dia. Kita punya kari kambing. Dia. Mami akan letak terus dah. Boleh letak terus. Kambing. Ni hampa, kalau hampa nak request letak dalam mangkuk boleh, tak ada masalah. Set dalam madu tiga kita harga dia RM200 sahaja. RM200 untuk seminit? Ya, betul-betul. Okey, terima kasih Mami.